Wah, disambut dengan meriah. Meriah sangat dengan ada tarian-tarian. Memanglah kena sambut dengan meriah. Takkanlah nak sambut tetamu suram-suram je. Bukan Donald Trump saja yang kita sambut macam tu. Semua pemimpin dunia yang hadir ke Malaysia, kita sambut dengan tarian, dengan budaya negara kita yang unik. Momen tu aku rasa macam sebab lah. Dah kenapa kau nak sebab? Memang begitulah kita sambut tetamu. Dan bezanya ialah kita tak sambut Trump dengan letupan meriam dan perbarisan askar. Kita sambut dengan budaya yang harmoni. Ianya secara tidak langsung memberikan gambaran atau signal keamanan, kedamaian, keharmonian. Itu yang kita nak heret Trump demi rakyat Palestin. Sebab aku nampak Trump ni sebagai seorang yang... Trump ni dia tolong Israel untuk bantai umat Islam dekat sana, dekat Palestin. Dik, bukan kau seorang je nampak. Semua orang nampak. Tapi kau kena fikir baik-baik. Kita nak lawan diorang ni kalau dengan senjata, dengan peperangan, memang kita takkan menang buat masa ni. Tapi apa yang kita boleh buat ialah gunakan kebijaksanaan, berunding untuk mencari jalan keluar untuk menghentikan pembantaian rakyat Palestin. Maka ruang perbincangan itulah yang ketika ini sedang terbuka luas. Jadi sekarang terpulanglah kepada ASEAN. Bagaimana nak pujuk, nak minta, nak desak Trump ni supaya mengotakan janji dia untuk keamanan di Gaza. Tapi tak apa. Aku nak tengok adakah PM kita basuh ke tak Trump masa dalam perhimpunan tu nanti. Itulah kau, Dik. Tak perhati betul-betul. Tak fokus. Hari ni saja dalam sidang media yang pertama, 2 kali PMX sebut pasal Gaza depan muka Trump. Itu belum mula lagi, Dik. Baru mukadimah. Tapi dah 2 kali PMX menyinggung pasal Gaza. InsyaAllah yakinlah dengan kepimpinan PMX kita. Dia berjuang untuk Gaza ni bukan baru setahun 2. Dari tahun 60-an. Dari zaman dia mahasiswa lagi. Sampailah dah jadi Perdana Menteri dah. Masih lagi tetap prinsip dia untuk membebaskan Gaza dan Palestin.